Assalamualaikum semua dan hai. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang pengenalan, etika dan peradaban. Dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai ini, keharmonian bukan datang secara automatik. Ia dibina melalui nilai etika, adab dan peradaban. Etika bermula daripada perkara kecil, cara kita bercakap, cara kita menghormati orang lain dan cara kita menerima perbezaan. Jadi dalam video ini, kita akan lihat bagaimana etika dibentuk sejak di sekolah, berkembang di tempat kerja dan akhirnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Jom, mari kita lihat situasi yang pertama, iaitu di sekolah. Pagi itu, kelas 3 amanah agak riuh sedikit sementara menunggu cikgu yang mengajar subjek mereka untuk masuk. Tetapi, bila bunyi tapak kasut cikgu kedengaran dekat dengan pintu, kelas terus senyap. Sebaik cikgu melangkah masuk, semua murid bangun dan beri salam bersama-sama. Selamat pagi, cikgu. Dan cikgu memasuki kelas mereka, tapi tiba-tiba buku tebal yang cikgu bawa hampir jatuh dan terus Hana cepat-cepat ke depan dan sabut buku itu tanpa disuruh. Sikap Hana itu beretika kerana dipeka, menghormati gurunya dan bertindak membantu tanpa yang disuruh kerana perbuatan Hana adalah amat mewajarkan. Dah kelas 4 cemerlang, cikgu baru sahaja selesai menerangkan subjek matematik. Lepas tu, cikgu pun bagi peluang kepada murid-murid untuk bertanyakan soalan. Tiba-tiba, Sarah perlahan-lahan angkat tangan. Macam babak slow motion dalam drama, tanda dia nak tanyakan sesuatu. Cikgu senyum dan memberikan isyarat. Ya, silakan. Bila Sarah mula bercakap, semua perhatian tertumpu pada dia. Murid-murid lain pula tunggu dengan sabar, mengangkat tangan satu demi satu dan mengikut giliran masing-masing. Tak ada yang memotong cakap dan tak ada yang terjerit-jerit daripada belakang. Suasana kelas pun menjadi tenang dan teratur. Semua mengikut adab dalam kelas, mengangkat tangan dulu dan bercakap bila cikgu pilih. Bila adab dijaga, pembelajaran jadi lebih lancar dan lebih menyeronokkan serta tidak serabut. Di pusat sumber, seorang guru memberikan tugasan berkumpulan. Afiq termenung memandang soalan matematik yang sukar. Tanpa diminta, Sarah dan Mei Ling pun duduk di sebelahnya. Mereka menerangkan langkah demi langkah dengan sabar. Sedikit demi sedikit, Afiq mula faham. Dia tersenyum dan mula menulis sendiri. Tidak lama kemudian, tugasan mereka siap bersama kerana apabila kita saling membantu, kerja akan menjadi lebih mudah dan suasana menjadi lebih seronok. Sikap tolong-menolong mengajar kita erti empati. Apabila kita membantu tanpa mengira kaum atau latar belakang, kita membina hubungan yang lebih kuat dan saling memahami. Apabila kita melangkah keluar dari alam persekolahan dan memasuki dunia pekerjaan, etika bukan lagi sekadar adab tetapi menjadi asas kepada peradaban dalam masyarakat. Di tempat kerja, kita bertemu dengan pelbagai individu yang berbeza latar belakang, budaya, bangsa dan cara berfikir. Dalam situasi inilah, etika profesional memainkan peranan penting, iaitu bagaimana kita berkomunikasi, bekerja dalam pasukan, menghormati pandangan orang lain dan mengawal tingkah laku diri. Mari kita lihat beberapa situasi di tempat kerja yang menunjukkan bagaimana etika profesional mampu membina peradaban dan keharmonian dalam kehidupan seharian.
Jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Pejabat mula sibuk dengan tugasan harian. Di satu sudut, Faizal bercakap di telefon tanpa menyedari suaranya terlalu kuat. Beberapa rakan sekerja kelihatan kurang selesa, masing-masing cuba mengekalkan fokus. Tiba-tiba Faizal terdiam. Dia memandang sekeliling dan sedar akan kesilapannya. Dia memperlahankan suaranya sebelum menyambung perbualan dengan lebih berhemah. Perubahan kecil itu memberi kesan yang besar. Suasana pejabat kembali tenang dan kerja dapat diteruskan tanpa gangguan. Di tempat kerja, profesionalisme terselah melalui cara kita berkomunikasi. Mengawal nada suara dan menghormati orang sekeliling adalah asas etika yang membentuk keharmonian organisasi. Pada suatu pagi, semua pekerja berkumpul untuk mesyuarat harian supaya setiap pekerja berpeluang untuk bersuara. Lina berkongsi cadangan diikuti Amir manakala yang lain mendengar dengan penuh perhatian. Apabila mesyuarat selesai, mereka berjabat tangan menandakan kejayaan kerja berpasukan. Tiba waktu makan tengah hari, meja dipenuhi pelbagai makanan, nasi lemak beraroma, roti canai rangup, mi goreng berasap. Mereka duduk bersama dan berkongsi makanan. Walaupun rasa dan budaya berbeza, semua terasa diterima dan dihargai. Di sinilah kekuatan tempat kerja kita. Kepelbagaian bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, tetapi sumber inspirasi. Dengan toleransi, peluang untuk bersuara dan saling menghormati, suasana kerja menjadi harmoni. Pesan pengalaman etika dapat dilihat melalui hubungan sosial yang lebih baik, suasana pembelajaran dan pekerjaan yang kondusif serta wujudnya kerjasama yang harmoni. Sebaliknya, ketiadaan etika boleh menyebabkan salah faham, perpecahan dan ketegangan dalam masyarakat. Kesimpulannya, etika adalah asas kepada peradaban. Daripada sekolah hingga ke tempat kerja, nilai hormat, toleransi dan penerimaan perbezaan dapat membentuk masyarakat yang stabil dan harmoni. Apabila setiap individu mengamalkan etika, kita bukan sahaja dapat menjaga hubungan, malah kita juga dapat membina masa depan yang lebih baik untuk semua.